Hujan lebat, ayak tak ada nak turun. Duk tengah makan nasi ayam ni. Jatuh kat pinggan. Ni barang paling jahat sekali ni. Okey, tagline kita dah sampai dah ni. Oh ni hari nanti bila pasang sini nampak kemah tu macam rumah kita jugalah. Kedai ni alhamdulillah ni. Tapi saya cukup puas hati kontraktor ni buat. Apa tengok kita punya data ni dah. Dia buat lubang 1, 2, 3, 4 lubang. Dia tak tiris dah. Lepas tu ada sekali customer makan. Ingat ada 7-8 orang dengan anak-anak kan. Hujan lebat, ayak tak ada nak turun. Duk tengah makan nasi ayam ni. Jatuh kat pinggan. Betul-betul kau ni tak tahu nak letak tak mana. Minta maaf abang dah. Hak mai hari tu saya pun tengok dia pun tak mai dan dah kejadian tu. InsyaAllah kali ni kalau abang mai takkan terjadi dah. InsyaAllah. Abang nah. So apa kita punya sprinkler ayak pun dah jalan sempurna. Ayak rolling daripada depan sampai belakang. Macam apa tengok sini cukup kemas dia buat pipe ni kan. Ayak direct masuk ke tangki tu. Tengok sini ada stok pump. Kita belah je stok pump, ayak terus masuk kat tangki. Tanpa kemasnya geng. Kita pakai 3 tangki. Lepas tu rolling pula ayak tu kan. So ayak sejuk ni. Kita masuk-masuk di kedai habis sejuk petak. Sini pun tengok gata dia buat. Dia buat 1, 2, 3, 4 lubang dia buat. Memang kualiti alhamdulillah. Saya idamkan lama dah nak rolling kan. Tengok piping dah daripada belakang sampai ke depan, piping dah rolling balik ayak tu. Besok ni mana-mana nak main di kedai, boleh main tengok design ni. Yang sama juga dengan saya kalau pakai kanopi ni. Daripada pukul 6.30 pagi sampai pukul 6 petang. InsyaAllah 17 bulan ni hari Jumaat geng. Pakat-pakat mai di Tunjung Facebook 8 dan support kita dah geng. Lama tak kena suk, ramai orang rindu suk ni geng. Okay, kasih sempoi, jangan tak sempoi.